Are you sick of me? Would you like to be? I'm trying to tell you something.
menggunakan pegangan pen untuk melekatkan manik-manik yang kecil. Jadi diingatkan permainan ini sesuai untuk kanak-kanak 5 hingga ke 6 tahun ke atas sahaja, kerana ia amat bahaya kepada kanak-kanak toddler yang masih kecil kerana mereka tidak tahu itu adalah objek ekstra yang kecil. Takutnya termasuk dalam punca ataupun membuatkan situasi menjadi lebih berbahaya. Okey semua, selain itu juga aktiviti ini dapat memberi kanak-kanak tahu jenis-jenis bunga yang ada. Jadi kanak-kanak dapat tahu warna mengikut bunga yang mereka dapat. Jadi tak adalah kanak-kanak tu keliru kalau kanak-kanak terjumpa tak adalah warna tu berbeza dengan warna yang kami tengah ajar sekarang. Betul cakap pasal pola. Dia berenang. Kalau sini kita ada selain itu, kanak-kanak juga dapat belajar tentang pola, iaitu nombor yang berulang-ulang dan huruf yang berulang-ulang. Mana Pak sekarang? Apa buat apa benda kau? Tak bagus tak sakit makan. Terima kasih. Menarik. Anak-anak suka. Tapi ni lebih complicated lah sebab awal. Okey, sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Ira tak masuk. Eh?